So, video kali ni kita ada satu customer ni planning nak beli motor baru. Maklumlah anak pun dah besar. Teringin nak ada motor baru buat pusing-pusing taman. Tapi masalahnya, bini tak bagi green light. Bini kata membazir. Tak perlu beli motor baru, motor lama ni hidupkan balik je. So, dia ambil keputusan hantar motor ni ke X Racing. Kita buat modifikasi makeover Thai look. Sebab apa Tailu? Dah alang-alang bini tak bagi beli motor baru. Buat je lah motor ni. Bukan bini tahu pun berapa harga. Spek apa enjin dia? Kalau ikutkan memang padu. Tapi kita takkan reveal apa spek dia. Korang boleh teka sendiri dekat ruang komen. Agak-agak spek apa dia buat. So, macam biasa, kita buka cover set, leraikan habis. Body kita cat, engine kita overhaul, tukar rod baru, tukar bearing, masuk blok besar sikit. Carburetor pun sama. Head kita potting, cam racing, lepas tu masuk barang Thailand. Exhaust Thailand, footrest turbo, bakul depan, cover set Thailand, rim alloy. So, tu je video untuk kali ni. So, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!